A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Wasani amru wa bina'ahu ala sukuni nahu idrib nahu idrib nahu idrib tepat kan? Wa idribni adapun idribna illa idza ikhtasala bihi zamirul tasniyati au zamirul jam'i muzakkari au zamirul muannatil mukhatabati fa'ala hadfil nuni nahu idribna wadribni wa ila li mu'tali fa'ala huzfil hurufil ilati fa'ala hadafi hurufil ilati nahu yaghsha wa'za wa'zi dekan wa'zu warmi ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani dan bermula yang kedua itu amar. Wa binahu dan bermula binanya amar itu sabit di atas sukun. Itu yang pembagian yang kedua yaitu amar. Amar jika bina di atas sukun. Seumpama idrib yang bina di atas sukun. Wadribna yang pun gebina di atas sukun. Kecuali hana gebina di atas sukun apabila mensambung dengannya amar oleh zamir tasniyah dan oleh zamir jamak muzakkar dan oleh zamir muannas mukhatabah. Fa'ala maka boleh bermakna fa'ala. Apa mana fa'ala? Maka sabit di atasnya. Maka sabit di atasnya amar itu gebuang nun. Seumpama idriba. Fa'ala apa beramal buang nun je? Cuman buat mana yang mulia? Fa'ala beramal juga. Fa'ala maka beramal buang nun. Seumpama idriba. Yang gebah nun. Karena ji mensambung dengan damir tasniyah. Asal-asal
idrib ba ni ya. Idrib bani. Jika bersambung dengan zamir tasniah gebuang nun di. Ataupun gebuang sukun. Maka gebuang sukun kadang bersambung dengan nun damir tasniah. Dalam keban dan gebu. Dalam nahu idriba. Misil contoh bagi barang yang bersambung dengannya oleh damir tasniah. Wal i'rab dan bermula i'rab idriba itu PA amar. Idriba PA ataupun idrib ya amar. Gebina di atas buang nun. Alih tasniah damir yang bersambung ia pada mahal rafa kejo kepa. Baik. Oh dengku pada dah. Dalam belum pecah. Iup. 4 dalam. Iup bari ke sadua leher pet. Bari ke pet dari iup. Amen. Atau zamir jamak mudzakkar. Wadribu. Atau damir muannas mukatabah. Atau damir jamak mudzakkar atau damir muannas mukatabah. Maka beramal ia buang nun, ubah nun. Seumpama idriba, idribu, idribi. Benar. Pada dalam kiban idribu yang i'rab. Idribu misil barang yang bersambung dengan damir jamak mudzakkar. I'rab ji idribu PA amar. Idrib PA amar. Gebina dia ada buang nun. Jamak damir damir yang bersambung pada mahal rafa kejo kepa. Baik. Benar juga biasa tu. Oh non teman. Nam dia. Cuban gue ya, ada teman. Pergi berada matar ni nampak dengar. Okey mantap. Wailah kecuali muktal. Kecuali muktal. Fa'ala maka beramal ataupun maka ala ilat ji iaitu dibuang huruf ilat. Maka beramal ia dengan buang huruf ilat. Contoh ji yaksha. Yaksha. Iba umpum yaksha yang tak buang huruf ilat. Arti bersambung dengan muktal. Muktal laki ya. Nyaji sama dengan menyambung muktal. Hanale Hanale sukun dah. Hanale sukun. I'rab kawan. Wa i'rabuhu bermula i'rab yaksha itu yaksha PA amar. Bina dia atas buang huruf ilat. Daripada akhirnya bermula dia yang huruf ilat itu alif. Asal-asal yaksha
yakshaya. Man pakon hana buka yakshaya li ba piamar karena ji mu'tal. Oh, mu'tal. Fa'il ji mutatir padanya wajib taqdi anta. Anta apa nanti? Anta. Ha? Faham. Dan contoh wa'du. I'rab je kiban. Wa'du fi'il amar. Bina dia tu buang huruf ilat daripada akhirnya. Asal wa'du apa? Wa'zu. Wa'zu. Wawa bermula dengan huruf ilat itu wai. Betul wai kan? Wa'zu. Agak fi'il ji mutatir wajib taqdi ji anta. Moho kira-kira. Oh, okay, biasa. Warmi, nanti warmi. Bermula i'rabnya warmi. Warmi fi'il amar. Gebina dia ada buang huruf ilat. Ba'akhir bermula dengan huruf ilat itu ya, asal-asal yarmi yu. Ataupun yarmi ya. Fi'il mudatir wajib. Taqdi dia ada antasi. Mau dengku berdadah. Oh. Puji kurang. Pak Ji yang kurang. Hah? Bukan Pak Ji yang kurang. Yang berjelas kurang. Hah? Cepat. Yarmi. Engkau Yarmi i'rab ji Yarmi fi'il amar dekun. Ha, dan mempompok Yarmi. Ha. Apa mana Yarmi? Dan apa mana ni awak? Yarmi apa mana? Senam olehmu. Apa mana Yarmi? Mana Yarmi? Ha? Mana Yarmi? Sigalan mana Yarmi? Nama kamus. Mana? Yaksha berjalan olehmu kan? Lempar. Lempar olehmu. Mana tadi? Lempar olehmu. Lempar olehmu kau amar kan? Dia tanya kiban. Yarmi fi'il amar. Bina dia tu buang huruf ilat. Jadi utai i'rab. Akhir daripada huruf ilat je tu. Iaitu ya. Asal-asal yarmiya. Oh, mang gebah. Pakai gebah kerana amar gebuah huruf ilat. Sebab mana yang gebuah huruf ilat hanya kenle yarmiyu, yarmiya hanya kenle. Yarmiyu. Oh, ni tamang huruf ilat ba yarmi buangkan huruf ilatnya. Ana pelahi huruf ilat li. Oh kan? Karena amar. Dia sah amar kau sukun mana? Ya kan? Samar mana tu? Bina dia tu sukun. Menyekam sambungan huruf ilat kiban. Ana le. Huruf ilat dibuang. Sukun pun dibuang. Jana ju, kan? Menyam sambungan dengan damir tasnya kiban mana? Damir tasnya juga dibuang. Ana le gitu. Sukun. Kau gelambung nanti buat scan tu. Oh. Kai le. Dan yang amar yang bina di atas sukun yang mu'rab. Yang mu'rab. Akan. Wal mu'rab dan mu'rab. PA na bina yang mu'rab. Wal mu'rab minal af'alil mudhari' dan bermula i'rab daripada PA mudhari' itu dengan syarat alla yaktasila bihi, dengan syarat bahawa baik bersambung dengannya
fi'il mudhari' oleh nun inas dan be bersambung oleh nun taukid mubasyarah. Seumpama ada seumpama yadribu yaghsha. Maka jika bersambung dengannya mudhari' oleh nun inas niscaya dibinakan daripadanya fi'il mudhari' di atas sukun. Seumpama wal waladatil yardi'na. Salah lah baca ya tu cium. Segala lagi baik baca. Wal waladatu yurdi'na ayat. Jadi mu'rab ba fi'il mudhari' syarat ji baik bersambung, baik bersambung jeut ta mu'rab fi'il mudhari' tapi baik bersambung dengan nun inas. Baik bersambung dengan nun inas yang jeut ta i'rab. Dengan baik bersambung nun taukid mubasyarah. Yadribu wa yaghsha. Menan yadribu daripada tiap-tiap fi'il mudhari' sahih akhir. Bahawa sungguhnya itu berafa' dengan dhammah akhir pada akhirnya. Teban dah i'rab le. Yadribu fi'il mudhari' bu'ji berafa' apa? Baik. Masa damai dalam ke pae terdiji huwa. Akhir ji menan. Akhir ji gedemah. Ji menan kan daerah kan? Alamah rafa' dhammah. 6 hal bagi i'rab. Tiap-tiap fi'il mudhari' itu akhirnya bahasanya akhirnya itu berafa' dengan dhammah akhir pada akhirnya. Mana ni? Dhammah. Dari i'rab ji berarti dhammah akhir. Bahan bagi i'rab yaghsha tiap-tiap mudhari' mu'tal akhir bahasanya itu berafa' dengan dhammah di muqdaratin yang dikadarkan di atas buang huruf ilat. Menyekam bersambung dengan nun inas kiban. Ure nyan tengku dibinakan di atas sukun. Kan? Bersambung dengan nun inas kiban. Anali takun alamah rafa' dhammah ataupun alamah rafa' 6 hal bagi i'rab. Basit takun atau i'rab katakun iaitu Gebina di atas sukun. Gebina di atas sukun. Ramon kemudian dah. Mono mudhari' fi'il mudhari' menyenhanam sambung dengan nun inas atau nun taukid mubasyarah jid ta'irab. Ta'irab ke dhammah akhir. Dhammah pada akhirnya. Sedangkan tegdi ji bersambung dengan nun inas ataupun taukid mubasyarah, nun taukid mubasyarah nyan gebina. Gebina ada sukun. Gebina ada sukun. Melambung dia tu buat suke masa bulan. Nah, je berapa kali cu je macam mana? Moho tengku yang mulia. Terus ni moho tengku. Umpum kira-kira. Mana you ingat? Contoh lagi saya.
Wal walidatu yurdi'na. I'rab yang umpum. I'rab bermula i'rabnya wal walidatu itu i'rabnya waw huruf ataf wal walida wal lidatu mubtada amar marfu' dengan ibtida alamat rafa' dhammah akhi yardi'na yardi'na yurdi'na PA mudah dari bina di atas sukun karena mensambung dengan nun taukid dan nun apa? Nun sakinah dan nun sakinah zamir mensambung pada mahal rafa' gejuk ke fa'il jumlah PA dan fa'il pada mahal rafa' gejuk ke khabar mubtada. Mana anda i'rab? Artinya berapa ini? Yardi'na yang kan? Yurdi'na PA mudah dan bina dia ada tekun hanya dah kenle pun mana hanya dah kenle bin hanya dah kenle gedumah hanya kun ke bina dia ada tekun benar. Mohon lagi kira-kira penjelasan ni. Mohon nunggu. Pada Iban mohon. Pokok ji hanya nak lihat tu mah. Bersih bina dia tu. Nah sekon. Yang ketempulan. Maka apabila fa'in intasalat bihi nunu taukidil mubasyarah bin yumna ala fatah. Maka apabila musambung dengannya amar dengannya fi'il mudhari' oleh nun taukid mubasyarah dibinakan akannya fi'il mudhari' ala fatah di atas apa? Di atas fatah seumpama la yusjananna la yakunna apabila jika sambung dengan taukid mubasyarah hanya dah kenli gebina di atas sukun hanya dah kenli gebina di atas dhammah hau ji gebina kaka gebina di atas apa di petah fi'il mudhari' nya ta'irab nya mensambung dengan nun taukid mubasyarah tengku perdada hanya dah kenli dhammah hanya dah kenli sukun mesti dah kun patah bina dia ada apa bina dia patah i'rab ji ke ban idnya ilai dalam i'rab ji li lammi lam iaitu dakhalat lam la yus jannanna kan kena lam yang bawah yang lam ditambung dia ada jawab kasam ditakdir muqaddar takdirnya wallahu yusjannana wallahu lillahi pu wallahu juga yasjannana ataupun yusjannana PA mudhari' nyempul lah mau macam mughairi lah kan PA mudhari' nunggu kan maklum hanya agak terang uji kan mughairah mughairi
Apa? Apa yang terang kan dalam? Apa? Ha? Mughairi. Mughairi sirat. Ha? Mughairi sirat. Dibina di atas patah. Dibina di patah. Ya, karena musambung dengan nun taukid syakilah dan nun naib pae mustatir padanya aja jawab ditakdir huwa kan takdir huwa ataupun khafi nun taukid khafifah Yan kalau ilah untuk kifah seumpama la yakunna yakunna ya nun tapatah andre yakunna ya dakun yakun nule lagi mana yang cid handa dakun la sujannanu rasa ke jannanu nan makan kapatah karena ada meng nun ho tapi ada meng lam jadi lamnya diubahlah akhir ujung daripada udah ni gaji macam menempok atau la yakunna nu hanya dah kele yang apa tahu belum kan Yana apa nak bibu mau apa belum mau Mujur dan gede nak bu. Wa inama ya ara wa inama a'ribal mudari'u li musyabahatihi li ismi wa amal huruf wa bina'atu kulhu wa amal huruf fa mambiyatun fa binatun wa mambiyatun lian fa bi fa mambiyatu kuluha wa innama dah hanya saja diirabkan akan mudhari' bagi musyabahah bagi serupa yang mudhari' bagi isim. Hanya saja diirabkan akan mudhari' bahkan karena serupanya mudhari' bagi isim. Ala khilaf asal, berarti khilaf asal mudhari' hanya tak i'rab kepada serupa isim. Kuisit mudhari' i'rab kepada nyakan sukun ke dumah nyakan dumah sukun nyakan sukun patah benar tapi nak khilaf ni ambagah mudhari' i'rab kepada serupa bagi isim syabah bagi isim tapi yang khilaf la ta'kulu samaka wa tashrabu labana. Baik engkau makan akan titik ikan dan baik engkau minum akanlah laban. Artinya yang jid ke musyabahah tu samaka dan iaitu labana ya. Tapi nak khilaf apa? Nak khilaf. Yang begah dengku udaranya di'irab pada musyabah bagi isim.
serupa bagi theme. Khilaf asal. Yang betul giban yang benar ni Arab ho. Yang betul gi Arab kepada sukun, dhammah dan patah. Yang Arab kepada serupa isim yang khilaf. Mohon kuyan. Khilaf. Adapun bermula huruf itu niscaya maka dibinakan akannya huruf akan titiknya huruf. Adapun bermula huruf itu dibinakan tiap-tiapnya huruf. Tiap-tiapnya huruf dibina hana ge i'rab. Ho. Allah alam bisawab. Ono ada mayang? Mayang. Pak yang nak keliru dah yang you. Pertanyaan lain lah. Hah? Pertanyaan lain. Mumniatu. Dah. Amma hurufun mumniatu kulluha. Pertanyaan lain man. Pertanyaan lain pun pada dah. Yang ke masalahnya. Masalah apa? Masalah fikah. Dia ada yang you. Pertanyaan. Ni mayang sama ada ya, Pak. Hah? Ni mayang sama ada. Niat lagi biasa you niat. Mai. Mana yang cái hotel royan yang tu hanya ada juta temayang lại. Jadi hanya dikenang yêu tu aja. Mayang mau teh niat cái biasa. Boleh lu. Boleh lu niat insya aja. Cái biasa nunggu kan. Mẹ thật kệ go biểu ca nia ca thằng mẹ nó tè như na bạo rồi thế nhá. Nhiều riêng ca sakit that na lai penjara hai boleh hai tu mudu api hai như kan. Tok nhẹ nan tok nan như kan. Kan thằng mẹ gimana yo? Mau deh yo. Tengah boleh kata. Mesti mati gaglah. Boleh lah penjara, mesti dia hampa kata. Ha? Ada pun naik pula mati nan you. Nampak kata. Kat mana? Yang degri mati nan yang gaglah dengan Allah. Kumah. Tapi menyai pula tengok yang sembahyang pada untun ni ke hormat hotel tak kata. Betul. Mati. Jadi menurut tengok kan. Kali dah sembahyang lah ke nah. Ni ada yo saya jamaah kan je kan. Sembahyang orang patah haro kan, kembali ke temom. Yang tengah yang kapulih juga kata. Mesti pada civilian tu dengan hana masa tengok saya jabat jalan. Tu civilian dia kata yang kapulih. Nanti melingkar tu hana nampak kata aglah. Oh, dah kata ni. Kau dah. Ni lagi biasa je. Memang biasa. Main jenah main hu dua apa tingkat tu hanya je. Dia ada jamak kasar juga. Mau teh jamak kasar mesti nah buka ni. Mungkin saya lagi Samsul bola. Ya home tu. Doi mengan toa yang orang ada. Ya juga deh lah. Pandai dia padahal nama yang nyom teh tinggi. Ono kali usaha. Kali usaha rakyat. Ya kali usaha gram kayak kini hanya duit ni. Di duit tu artinya nama yang mati juga. Pas dah usaha. Tapi yang sebab san berapa muah je. Jadi ham boleh le ya. Lagi anju je. Mayang anju yang Jadi ham boleh lagi tetam no je. Jadi kalau ke nak tengok alam semayang hanya tengok ni. Jadi kau boleh. Baik kata. Jadi boleh baik kata.
Adapun menurut begah dia kena barang untuknya untuk undang lain kita. Asyhadu Nai gure ayong beliau. Nah. Aku medan oh yang ada. Nah, nah. Nah, ya tinggi dia. Ha. Mata pokok hana ada ke orangnya. Nah, bilik itu bilik kedua. Ha. Yang luar lo tengok ni nah. Mana? Itu. Kedua.